Pakai motor. Jalan perobot berjalan. Wow. Good morning korang semua. Kau jangan tegur kenapa muka aku ni. It is next day. Terus mana kita dah berhempas pulas mencari bahan. So ni dah pagi pun dalam pukul 8.30 macam tu. I'm going to make fettuccine carbonara from scratch. Yeah, from scratch. Sebab I tak jumpa sauce Prego untuk buat benda tu. So terpaksa lah menggunakan kebijaksanaan dan perasaan agak-agak untuk buat benda tu. Kau jangan tegur muka aku macam tak pernah mandi ya, belum mandi lagi. Ya, tak payahlah nak acah-acah bila kau bangun tidur kau dah pakai lipstick. Tak ada. Mana aku nak buat macam tu. Jadi hari ini, pagi ini kita akan masak fettuccine carbonara with me, milestyle. Jom. Benda pertama kau kena buat adalah rebus air, letak garam sikit dengan minyak supaya dia punya fettuccine tu tak bergumpul, tak melekat antara satu sama lain. Here guna fettuccine. Fettuccine ni dia punya bentuk dia macam ni lah. Tengok ni. Untuk dia lepeh dan lebar. Pakai jenama Kimball. Kalau guna Prego pun boleh juga. Tapi semalam tak ada jumpa pun jenama Prego. Guna Kimball je. So guna Kimball. Pastikan fettuccine ke? Kalau kau sebut fettuccine carbonara, ni lah dia fettuccine. Ni bahan yang kita nak guna. Bawang Holland. Dan taklah satu labu ni. Kau agak-agak lah berapa biji. Kalau kau guna satu bungkus fettuccine tadi, kau letaklah dalam 5-6 ulas macam tu. Lepas tu ada cheese. Ni nama dia. Kau nanti kalau kau nak buat, kau tak payah cakap aku sih. Rumah kita tak ada je dapat cheese. Dia cheese ada je orang lain je pakai. Tak ada pula aku nak suruh kau ikut aku pakai benda ni. Pakai je. Ni je ada dalam rumah aku. Semalam aku lupa nak beli. Pakai je yang ni. Lepas tu ada chicken stock. Kau guna half ataupun kalau rasa nak guna banyak pun boleh juga. Aku guna banyak. Aku guna satu ni pun boleh juga. Sebab hari ni aku nak guna satu lah. And then that should be a full cream. Make sure full cream ya. Jangan kau pakai low fat. Tapi tak tahulah korang yang di sini nak berdiet tu apa semua tu korang pakai low fat. Kau suka korang lah. Tapi kalau pakai full cream tu dia rasa macam Mary creamy lah. Gitu. Jadi kau punya ni, kau kena potong bentuk dadu. Oh, bukannya dadu tu, bentuk dadu yang dadu kau main tu, kau potong segi 4 tak? Dadu macam ni. Boleh jangan tanya kenapa pasal aku panjang lagi. Macam ni. Dan potong dia. This is the bentuk dadu. Bentuk dadu. Boleh je kalau nak cincang halus. Kalau I prefer iris lah. Malas aku nak cincang kadang-kadang. So kita punya bahan semua dah siap. Jadi kita nak masak pula dia punya sauce. Jadi yang first is minyak. Sorry aku tak beli minyak olive oil. So pakai minyak biasa je. So korang tak payahlah pening-pening kepala korang nak cari minyak. Ya, pakai minyak biasa je boleh sis. Tak ada masalah. Panaskan minyak. Sikit je Start pula susu and then letakkan orang punya cube hari ayam. Apa-apa jenama pun boleh. Tak payah tanya-tanya guna jenama apa.
sis. Pakai je apa-apa. Rasa kecube hati ayam je. Cukup rasa. Agak-agak and cheese. And cheese. Ya tak? Ya tak? Berapa nanti? Tak pasti. Smash asyuan. So, tengah-tengah aku letak. Macam ni. Look at our fettuccine carbonara. Dah siap pun kita fettuccine carbonara. Mak aku dia pergi klinik hari ni, so dia tetap rumah. Oh, ambil gambar dulu. Ambil gambar dulu. Ambil gambar dulu. Looks so good. Fettuccine ni benda paling senang kalau nak buat tau. Tak susah pun. So, kita punya resipi dah siap. Baru aku tak mandi. That's all from today. Tapi, rasa dulu jangan risau, nanti dia punya buah tu akan diserap oleh fettuccine tu. So, nanti dia akan jadi tingking lah. Tingking. Dia akan jadi apa macam mana cakap, macam yang aku pernah latih sendiri lah. Bismillah. So korang, aku dia dekat mall, sama mall. So aku nak kena pergi Kaison sebab nak cari barang in the Watson. Lepas tu aku nak kena pergi rumah Ija, member aku, sebab aku nak ambil Tupperware yang aku tinggalkan kat rumah dia masa open house hari tu. Lepas tu aku nak tunggu Tini balik kerja. Dia balik kerja baru aku boleh dapat pergi rumah dia. Jadi lepas tu nak beli buah tangan lah sebab nak pergi rumah Tini kan, nak pergi nak tidur rumah orang tu, jangan bawa tangan kosong lah you. Gitu. Jadi jumlah kita aku akan pergi rumah Ija dalam 7:30 macam tu kot. So ada kita dah sampai rumah aku. Nak ambil kursi sekejap. Duduk. Oi. Patang sa nakipan po ma. Toke, pomo toke. Mẹ chẳng cần này lihat tuh. Pakai oto, badu hai. Pakai oto. Jalan robot jalan. Wow. Naikin tak misalnya? Lebih. Dah kain. Kita ajak tak. Dinamaya tu nain. Tak bayar kamu saya tak? Belum. Belum. Celok ni ya tu. Menyantap. Juni makannya. Dah tu. Kau ya. Dah lah. Buah manis. Sampai kacang lagi. Ayo timun. Saya timun bagian kelas tu. Dah beda pilih tebal aja. Aman deh. Kalau yang nasi aman aja. Nah. Lebih biar tu. Lagi. Hello, kita dah sampai rumah Tini. Right now macam biasa lah kita we will enjoy Netflix first before we selip-selip. Kita nak tengok cerita ni. Pusaka. Let's go. Alah. Ni begini nak bahunya tak diri. Ni tahu barang yang makan tak?
sampai teruskan ambil view papan tanda.